Okey, selamat petang guys. Kali ni kita akan kali ni saya akan berbagi minyak bawang. Yang mana minyak bawang ni kegunaan dia untuk mengharumkan, untuk membuat sup itu menjadi wangi, sedap kan. Maksud dia wangi tu yang akan menambah nafsu makan kita lah. So saya akan berbagi tips macam mana cara nak buat minyak bawang. Yes, okey. Pertama kita sediakan minyak bawang ni mudah je nak buat dia. Ni bahan dia bawang saja. Okey. Tapi ini cara saya lah. Ini cara saya. Jadi kalau cara chef lain tu lain lagi cara dia. Tapi kalau cara saya macam inilah. Pertama, kita sediakan bawang putih yang masih ada kulit dia. Kulit dia masih ada ni. Kulit dia masih ada. Ni dalam dua rumpun lah, dua apa nama dia ni? Dua siung lah, dua bonggol lah kita kata. Okey, sediakan. Lepas tu untuk penambahan dia, kita boleh gunakan bawang putih biasa lah. Bawang putih biasa ada dalam sekitar 30 ke ni, 30 ke 25 siung macam tu lah. Okey, cara buat dia senang je. Saya ada chopper. Tapi untuk kawan-kawan yang di rumah, kalau tak ada chopper, saya akan tunjukkan bagaimana cara mudah dia untuk membuat minyak bawang. Okey, aku tak ada chopper lah. Okey, senang je. Okey. Kalau tak ada chopper, kita buat macam ini je, senang je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketuk je. Ketuk. Okey. Kan? Dia dah apa kan? Dah lenyek kan? Kita lenyekkan lagi. Ketuk. Okey. Kita lenyekkan lagi, dah lecet macam sini. Kita potong-potong. Bagi halus lah dia. Bagi halus. Yang perlu kita haluskan tu bawang putih je. Untuk bawang putihnya saja yang kita haluskan. Kulit dia tu biar macam tu. Bang, Chef, kenapa ikut kulit sekali Chef? Kulit dia ni, inilah fungsi dia tu untuk macam manalah kita kata dia sebagai penambah, boleh juga kita katakan agar minyak bawang tu kalau ada kulit dia ni, ini syarat lah kata, kalau kita cikgu saya dulu cakap ini syarat dia. Syarat dia biar apa? Biar tak bercendawan. Biar minyak tu tak bercendawan, biar minyak tu tidak cepat membeku. Macam tu. Kadang kan kalau minyak ni lama-lama kita biarkan macam tu, dia akan membeku kan, ada jamur-jamur ni kan, bercendawan gitu kan. Inilah syarat dia. Ini syarat dia. Okey. Ini letak sini. Okey, ambil satu lagi. Kita ketuk macam tadi. Chef, aku tak ada inilah, Chef, tak ada chopper lah, Chef, di rumah. Okey, macam ni je buat. Buat je macam ni. Yang kita perlukan sebenarnya minyak dia. Okey. Kalau tangkai dia macam ni kan, ada yang dalam bawang putih tu kan, buang je lah. Kita perlukan kulit dia saja. Okey. Jadi kulit dia tu fungsi dia apa? Itu sebagai syarat dia lah, biar minyak tu tahan lama sikit. Okey. Tutup lagi. Tutup lagi. Tutup. Okey. Potong. Okey, guys. Ini. Masukkan sini. Okey. Ini adalah satu lagi. Kita ketuk macam ni. Okey, kita ketuk. Ni bonggol dia buanglah. Saya pakai. Kalau kira-kira kurang penyek, kita ketuk lagi. Kita ketuk lagi. Okey. Ketuk lagi. Kasih dia cita-cita kecil. Okey. Kat sini. Baru yang bawang putih biasa ni, ini senang aja. Stop. Okey, kat sini. Ingat ini untuk minyak bawang.
minyak bawang. Untuk sup. Ini sup yang tadi. Ini saya tengah rebus ni. Sup yang tadi kan. Saya buat konten juga tadi, tapi saya baru bangun. Tutur kata saya kurang okey lah, kurang beraturan. Okey. Jadi ni kita lanjutkan lagi. Kita habiskan. Okey. Tutup. Ini untuk minyak bawang. Okey. Kat sini. Lagi terakhir ni. Okey. Untuk minyak bawang Chef, kenapa pakai ketuk, Chef? Ada je kita chopper, tapi untuk saya memudahkan untuk sahabat-sahabat dibuat di rumah lah kan. Kadang chopper tak ada atau apa tak ada, kita gunakan cara yang sederhana. Okey. So, inilah bentuk dia. Kan? Inilah bentuk dia. Tinggal langkah terakhir ialah kita buka api. Ingat, api tu tak boleh kuat sangat tau. Apinya jangan terlampau kuat. Okey, kita tuangkan minyak. Cukup ya, cukup. Alright, cukup. Okey. Nah, apinya jangan terlampau besar, jangan terlampau kuat. Sebab bawang ni dia cepat hangus. Okey guys, panaskan. Okey, dah panas minyak. Kita tinggal masukkan. Pelan-pelan ya. Okey. Cep, tengok api dia, Cep. Okey, kita bagi. Api dia kecil je. Ini pun dah terlampau besar. Kita pelankan lagi. Dah. Tu dia. Pelan-pelan. Ini agak lama ni. Ni akan saya skip lah. Biar kawan-kawan atau sahabat-sahabat tak bosan lah kan. Saya skip. Okay guys, jangan sampai kamu terhenti menggoyang-goyang ni. Dia gaul-gaul ni sini, digoyang-goyang ni minyak ni. Jangan sampai terhenti. Dari mula jatuhkan bawang tu sampai color dia berubah macam ni, jangan pernah berhenti untuk menggoyang, selalu menggoyang. Sebab kamu tinggal sekali dia akan hangus. Di bahagian sisi lain daripada bawang ni dia akan hangus. Ya, okey. Tengok warna dia sudah mulai berubah. Okey, kita biarkan sebentar lagi. Tengok, aduh api mati pula. Kita hidupkan sikit. Okey. Saya berusaha untuk membuat yang seperfect mungkin lah. Tu. Seperfect mungkin. Oi. Tengok. Ni dia. Sedikit lagi. Okey, sabar. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Okey, tengok dia arah warna dia semacam kecoklat-coklatan. Tutup api tapi jangan berhenti. Tutup api sebab dia masih ada minyak tu masih terkandung hawa panas. Nanti dia akan hangus. Okey, jangan berhenti. Okey, api dah mati ni tapi saya tak berhenti. Okey. Api dah mati tapi saya tak berhenti. Tengok api dah mati kan? Tapi saya tak berhenti. Biar tingkat kematangan dia merata. Okey. Okey, baik. Ini sudah siap untuk diangkat. Okey. Cuba rasa dulu. Okey, dah boleh dah. Tengok tangan saya. Okey, lepas tu masukkan ke wadah dia, tempat dia. Ingat tempat ni harus yang besi. Yang besi, jangan yang plastik. Tu. Right. Inilah minyak bawang kita. Okey. Sekarang, wangi dia. Wangi. Okey. Jadi
Okey sahabat-sahabat, jadi macam inilah bentuk dia. Minyak bawang kita. Minyak bawang kita macam ni. Ya. Yeah. Ini nanti saya akan gunakan untuk sup. Untuk sup, untuk kungfu, untuk mi Hong Kong saya akan gunakan ini. Dia wangi, sedap sangat. Dia wangi dia, bawang putih ni wangi dia memang menggugah selera lah. Okey sahabat-sahabat, macam inilah penampakan dia. Apabila sahabat-sahabat suka dengan cara saya, boleh tekan tombol like. Boleh juga kata komen-komen kat bawah. Apabila sahabat-sahabat memiliki ide, Sep tolong buatkan ini, apa resepi dia, saya akan cubalah setahu saya, sepahamnya saya lah, saya akan buat. Okey sahabat-sahabat, apabila sahabat berkenan dengan cara saya membuat ini dan bersetuju dengan cara saya, silakan tekan tombol like, komen dan subscribe, insya-Allah ya. Okey, untuk konten kita selanjutnya kita akan praktekkan, kita akan gunakan minyak bawang ni untuk membuat sup daging. Sup daging ini kena rebus, masih direbus, dalam proses rebus. Okey, nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan buat sup daging. Okey, apabila ada salah kata atau cara saya kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua, saya minta maaf. Saya bukan Superman, saya bukan Iron Man, dan saya bukan Thor. Saya hanyalah manusia biasa. Okey, di akhir kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.